Kenapa ada orang boleh masuk golongan kaya top 5%, tapi majority masih struggle? Bezanya ada kat psikologi. Dalam video ni ada 5 ciri penting. 1. Socrates yang kenyang. You kena cukup asas dulu, baru boleh buat keputusan bijak untuk masa depan. Kedua, berani beza dengan orang lain. 95% ikut trend. Kalau you nak jadi 5% tu, you kena fikir sendiri, cipta nilai, bukan sekadar consume. Ketiga, tabiat orang kaya. Mereka bukan suka menunjuk. Sebenarnya mereka berjimat, kumpul aset, kawal nafsu. Keempat, percaya pada nasib baik. Orang kaya tahu sebahagian kejayaan memang sebab luck. Jadi mereka positif, terbuka cuba benda baru, ambil peluang. Kelima, psikologi masa. Orang miskin tukar masa untuk duit. Orang kaya guna duit beli masa. Mereka buat sistem, proses dan guna kuasa compound. Kesimpulannya, beza kaya dan miskin bukan berapa banyak duit dalam poket, tapi cara fikir dalam otak.